Nak tanam cili ni sebenarnya bukan mudah. Sebab dia banyak serangga perosak. Kalau korang tengok pada bahagian bawah daun ni, ni nampak ni. Ada putih-putih tu kan. Ni serangga perosak. Dia ada kutu trip, ada bena, ada kutu daun, ada ulat daun. Semua tu memang masalah pada tanaman cili kita. Kalau dia dah serang teruk, daun biasanya akan jadi kerinting, buah dia pun jadi bengkok-bengkok, pokok kita tak subur. So cara dia memang kau kena guna racun serangga. Nak sembuh racun serangga pun dia ada cara dia. Korang kena sembuh pada bahagian bawah daun dia. Serangga perosak ni dia duduk pada bahagian bawah. Kalau korang spray pada bahagian atas, nanti dia tak kena pada serangga perosak tu. Korang kena rajin sikit, sembuh pada bahagian bawah daun dia. Kalau kau nak hasil yang cantik, kau kena sembuh racun serangga ni pada awal pagi ataupun lewat petang. Gunalah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Yang ni spray organik, dia tak membahayakan. Kalau kau nak ambil hasil dia, kau ambil, kau petik, kau basuh macam biasa je. Kalau kau pakai racun kimia, paling kurang seminggu kau jangan petik hasil. Ni pokok kunyit saya, ni masih pakai racun serangga organik ni. Cantik-cantik. Yang ni dah ready use, tak perlu bancuh-bancuh. Dan dia tak bau busuk. Kalau korang duduk rumah taman tu kan, tak nak mengganggu jiran dengan bau racun serangga kimia tu, kau boleh pakai racun organik ni. Kalau korang nak, saya dah sediakan link kat bawah tu.